Harta rampasan boleh dibawa oleh 1000 kaunter. Banyak harta rampasan. Khalid radhiyallahu anhu sendiri mendapat salak. Salak ni adalah barangan yang dipakai oleh musuh. Daripada Hormuz, antaranya ialah qalansuah, iaitu songkok yang bertatahkan permata dan merupakan pakaian kemegahan pembesar negara. Ia dihantar kepada khalifah bersama khumus 1/5 ghanimah yang wajib diserahkan kepada kerajaan Islam. Khalid ambil songkok yang dipakai oleh Hormuz, penglima Parsi. Songkok ni pemata. Dia letak mata-mata yang mahal. Kemudian mengikut hukum Islam, rampasan ni 1/5 dihantar pada kerajaan, 4/5 bagi pada tentera. Maksud itu tentera tak ada gaji. Itulah gajinya. Gajinya ialah 4/5 daripada harta rampasan. Zaman dulu. Zaman awal Islam gitu. Gaji dia itulah. Ada gaji juga. Bukan makan malaikat tak makan kedai. Ni ada, dah ayah makan orang Islam ni. Ada gaji dia. Gaji ialah rampasan perang. 1/5 dihantar kepada kerajaan, 4/5 dibagi pada tentera.